Dan Allah sebut yang sebaliknya. Yang tadi Allah menafikan yang kaya, yang anak berjaya, bukan orang yang aku nak kebaikan. Habis siapa yang Allah nak kebaikan? Orang macam mana? Innal lazina. Sesungguhnya, orang-orang yang min khasyati rabbihim. Orang yang khasyah pada? Orang yang takut pada Tuhan mereka, musyfiqun. Apa mana musyfiqun? Hati-hati. Maksud apa ni? Sekarang Allah nak puji orang yang sebalik daripada yang tadi. Apa sifatnya? Pertama, orang ni takut pada Allah menyebabkan dia sentiasa rasa takut nak buat dosa. Berhati-hati, berwaspada. Kenapa ni? Takut pada Tuhan, takut pada azab Allah, takut pada balasan Allah. Nampak? Satu, sifat orang. Yang kedua, wallazina hum biayati rabbihim, dan orang-orang yang mereka ini dengan ayat-ayat Tuhan mereka yu'minun. Apa ayat Tuhan mereka? Maksud apa tu? Apa maksud dia beriman dengan ayat Tuhan mereka? Dia faham, dia buat, dia amal, dia taat. Apa saja ayat Al-Quran yang dia belajar, dia tadabbur, dia buat, dia membenarkan. Itu mana yu'minun. Dalam bahasa Arab ini dia panggil fa'il apa ni? Yu'minun. Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Bukan bermusim. Makna sifat kedua, orang yang Allah nak puji ini ialah ayat Quran dia faham. Dia belajar, dia beriman, dia beramal. Yang kedua, ayat Allah ni ada dua kan? Satu ayat Quran. Yang kedua, ayat ciptaan Allah. Bila tengok langit, dia berfikir. Dia rasa kebesaran Allah. Tengok apa saja peristiwa, dia akan semakin yakin kepada Allah.